Apakah menjadi satu kesalahan jika kita menyebarkan apa sahaja hadis yang direkodkan oleh hakim sekiranya ia hanya melibatkan targhib dan tarhib sahaja? Apakah menjadi satu kesalahan jika kita menyebarkan apa sahaja hadis yang direkodkan oleh hakim sekiranya ia hanya melibatkan targhib dan tarhib sahaja? Targhib ni makna untuk menggalakkan orang, mendorong orang buat kebajikan, kebaikan, amal soleh, kita kata. Atau tarhib ni menakutkan orang daripada melakukan dosa dan sebagainya. Itu tarhib. Boleh ke tidak? Tak boleh. Secara umum gitu tak boleh. Kena tengok juga taraf dia. Taraf dia kena tengok. Untuk targhib dan tarhib pun tak boleh. Tidak semua. Macam yang selalu juga tersebar dalam masyarakat kita kan. Saya sendiri pernah jumpa macam tu. Dia nak menakut-nakutkan orang yang meninggalkan sembahyang fardu 5 waktu ni. Orang yang meninggalkan sembahyang asar seperti berzina dengan ibunya. Orang yang meninggalkan sembahyang maghrib seperti ini. 5 waktu tu dia ada lah yang berat-berat. Tak boleh macam tu. Haram. Tak boleh kata macam tu. Kalau tidak ada hadis yang sahih, tak boleh kata. Kalau ada hadis yang dhaif, kita tengok. Jadi tidak kata semua hadis dhaif ni boleh kita guna untuk targhib dan tarhib, tak boleh. Kalau dia bercanggah dari segi akidahnya, kena-mengena dengan akidahnya, tak boleh. Begitulah. Sebenarnya orang yang nak buat tak perlu sampai begitu. Dia buat, dia akan buat. Sudah cukup dah dalam Quran. Misalnya kalau dalam bab meninggalkan sembahyang ni, Allah SWT berfirman, ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Kenapa kamu masuk ke dalam neraka saqar? Jawab mereka, sebab kami tak sembahyang dah. Cukup. Tak payahlah kata seperti ni, seperti berzina dengan ibu. Itu melampau. Tak perlu. Salah macam tu. Jadi untuk targhib dan tarhib kena tengok-tengok juga. Kena tengok-tengok juga.